Kerajaan meminta pihak berkuasa termasuk polis Diraja Malaysia serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran berita palsu berkaitan harga minyak dan elektrik yang dikesan semakin berleluasa. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setakat ini, MCMC telah mengesan sebanyak 96 kandungan berita palsu berkaitan isu berkenaan di media sosial. Menerusi mesej video hari ini, beliau berkata, penyebaran maklumat tidak benar itu berlaku ketika negara berdepan cabaran luar biasa, susulan krisis tenaga global sekaligus boleh menjejaskan kestabilan dan mengelirukan rakyat. Kita bekerja dalam keadaan yang luar biasa dengan cabaran yang meningkat tetapi ini tidak mungkin memadamkan kerana orang-orang yang terus berdusta, membenci, sabotaj dan ianat. Berapa banyak berita-berita palsu tentang kenaikan harga minyak, tentang kenaikan harga barang kerana dasar-dasar yang tidak benar, katanya. Perdana Menteri berkata, tindakan tegas perlu diambil kerana penyebaran berita palsu itu dilihat sebagai perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan memberi kesan kepada rakyat.